Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fera 88. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Sanglang. Pakej rumah ini ialah pakej Akasia daripada tim Fera 88, mempunyai 3 bilik dan 2 bilik ayak yang berharga RM102,000 sahaja dan berkeluasan 688 kaki persegi. Okey, anda boleh saksikan detail rumah ini daripada tuan rumah dia sendiri. Okey, untuk rumah tamu ni Kak memilih keluasan dia 20 darab 10 untuk ke ruang tamu ni untuk apa? Kak okey lah untuk family yang tak ramai kan. Jadi hak ni kata selesa lah untuk Kak duduk rumah ni yang keluasan yang Kak dapat ni untuk 20 darab 10. Ini keluasan untuk bilik master room yang bilik pertama. Keluasan dia 12 darab 10. Lepas tu bilik ni kira selesa lah untuk tinggal ada 2 orang. Jadi selesa lah untuk 12 darab 10 ni untuk master room ni. Dengan ada bed ayak sekali dengan keluasan dia, kira boleh lah untuk kita dengan anak yang tak ramai ni kan untuk keluasan ni. Okey, ini untuk bilik ayak master bedroom. Keluasan dia 6 darab 4. Yang keluasan ni okey lah untuk bagi badan-badan yang sederhana ni. Tapi bolehlah badan yang cabi-cabi pun boleh guna juga. Kira selesa lah. Dengan buat mozaik dia tinggi, nak ada kipas dan lampu. Kemas lah Kak puati. Okey, untuk ni bilik yang kedua. Keluasan dia pun 9 darab 10. Jadi keselesaan dia kita tengok di sini. Selesa lah untuk kita yang couple-couple pun boleh. Untuk anak bujang lagi selesa lah. Dan bilik yang sebelah pun sama juga 9 darab 10. Okey, untuk dapur dapat dia punya keluasan dia 8 darab 12. Dan sampai tu Farid bagi syarikat Farid ni bagi ke table top 8 kaki. Dengan sesuai lah untuk masak dan kau boleh sempat untuk buat kabinet dapur sekali. Okey, ni untuk bilik ayak tetamu, bilik ayak di luar. Keluasan dia pun sama juga. Jadi selesa lah sama dia punya 4 darab 4x6. Semua ada girlfriend, semua ada ni. Dia cantik dia punya tinggi dia pun cantik. Keluasan dia pun, udara dia pun okey lah, kita rasa memang cantik lah. Tapi Kak puas hati lah dengan dia orang buat ni dekat Farid.